Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni kita nak buat bracket square yang ni lah. Okay. Yang ada bracket, lepas tu ada kuasa 2 kat luar. Okay, untuk buat soalan ni, apa maksud kuasa 2 ni? Maksud dia ada 2 bracket. So kita akan tulis dulu 2 bracket ini. Dalam dia sama je, salin balik. X tambah 3, X tambah 3. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Soalan senang je kan. Benda cakap. Okay, untuk selesaikan soalan ni, kita perlukan darab. Perlu darabkan 2 benda ni. X darab X, kita akan dapatkan X kuasa 2. Lepas tu X darab 3, kita akan dapat tambah 3X. 3 tambah 3 darab X, kita akan dapat positif 3X. 3 darab 3, kita akan dapatkan positif 9. Tengah ni sama, so kita boleh tambahkan. So salin balik X kuasa 2 tambah 3 tambah 3, kita akan dapat 6. X tambah 9. Next question. 2Y tolak 7 kuasa 2. Okay, kita buat balik. Kita buat 2 bracket. Maksud isi je 2Y tolak 7, 2Y tolak 7. Untuk macam biasalah, kita buat aha, aha, 2Y darab 2Y, kita akan dapat 4Y kuasa 2 salin 4Y kuasa 2. 2Y darab negatif 7, negatif 14Y. Kita dapat negatif 14Y. Negatif 7 darab 2Y, kita akan dapat benda sama, negatif 14Y. Negatif 7 darab negatif 7, kita akan dapat nombor positif sebab negatif positif. 7 darab 7, 49. Nampak tak? Sini ada benda yang sama. Negatif 14Y tolak 14Y. Hutang RM14, hutang lagi RM14, kita akan dapat 28Y. Jangan lupa negatif 4Y kuasa 2, salin balik. Tambah 49, salin balik. Settle. Okay, so that's the game for today. Hashtag Sarjana Champion. Hashtag Education must win.